Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Sekarang ni saya duduk dalam kereta Toyota CHR. Okay, kereta Toyota CHR ni pemilik dia Uncle Lee. So kereta ni Uncle Lee cakap, dia kata bawa dah tak sedap tau. So saya pun test masa dia datang, saya test memang tak sedap bawa dia sebab kereta ni agak berbuai dan melompat-lompat, melantul-lantul. Jadi Uncle Lee cakap, Eddie tolong settlekan masalah kereta ni, saya sudah tak syok bawa, dia cakap macam tu. So saya masuk dekat tester mesin, kita nak ambil reading dia, betul. Memang bacaan dia terlalu tinggi, 20 lebih, 30 lebih, depan, belakang, kiri, kanan sama je dia punya kelembutan ground contact tu. Jadi sebab itulah Uncle Lee rasa tak sedap bawa. Jadi kami pun buka, tengok, tekan compression rebound, memang lembut sangat lah. So kita customkan 40% skipper and then kita dah siap semua, kita masukkan balik, masuk tester mesin, barulah reading dia cantik, barulah sedap. So reading dah bawah daripada 20, ada 16, 15, jadi kat situ kestabilan dia baru firm. Jadi saya pun dah test kereta ni tadi, memang sedap. Itulah dia simptom kalau absorber lembut, kalau you guys rasa keras, bukan sebab absorber tu keras, tetapi absorber tu dah lembut, spring tu yang berperanan. So itulah dia, sedikit sebanyak saya boleh sharekan dekat sini untuk Toyota CHR. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan kereta, tak kisah kereta apa, ada masalah absorber, jangan risau, masuk di link bio saya ataupun ambil nombor yang tertera di papan skrin ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya dan saya pun nak balik bawa kereta Uncle Lee. Okay, bye bye. Assalamualaikum.